Bagaimana jika dinosaur ditemui di Malaysia? Bayangkan, di tengah hutan tropika Malaysia yang tebal dan belum diterokai, satu makhluk purba yang dipercayai telah pupus sejak 65 juta tahun lalu, muncul semula, bukan dalam filem, bukan dalam mimpi, tapi dalam dunia nyata. Bahagian 1, penemuan yang tak disangka. Semuanya bermula dalam satu ekspedisi penyelidikan oleh sekumpulan saintis dari Universiti Kebangsaan Malaysia yang sedang mengkaji corak migrasi haiwan liar di pedalaman hutan hujan Sarawak. Mereka memasang kamera sensor gerakan pada pokok-pokok besar bertujuan merakam pergerakan spesies seperti harimau dahan dan gajah pigmi. Namun, salah satu kamera tersebut menangkap sesuatu yang luar biasa. Makhluk besar, berleher panjang, dengan ekor seperti kembok, bergerak perlahan di antara pokok dan jelas sekali, ia bukan haiwan yang kita kenal hari ini. Bahagian 2, reaksi dunia dan kekecohan. Apabila rakaman tersebut bocor ke media antarabangsa, dunia tergamam. Malaysia tiba-tiba menjadi pusat perhatian bukan sahaja oleh komuniti saintifik, tetapi juga oleh kerajaan luar, media global, dan agensi-agensi rahsia. PBB segera mengumumkan misi pemantauan khas ke Malaysia. Negara-negara besar mula menawarkan bantuan penyelidikan, namun ada yang syak, mereka sebenarnya mahu mengambil alih. Bahagian 3, kepercayaan tempatan dan konflik dalaman. Di kawasan penemuan, masyarakat orang asli menyebut makhluk itu sebagai si belalang besar, satu makhluk yang dikatakan muncul setiap beberapa generasi, tapi tidak pernah direkodkan. Ada yang percaya ia makhluk suci, ada pula yang menganggap ini peluang keemasan untuk pelancongan. Muncullah cadangan untuk wujudkan Jurassic Borneo. Di Parlimen, perbahasan hangat tercetus, adakah kita perlu melindungi makhluk ini, atau kita perlu mengawal situasi sebelum ianya menjadi ancaman. Bahagian 4, petunjuk bahaya. Namun suasana mula berubah apabila lebih banyak bukti muncul. Pasukan penyelidik menjumpai jejak besar yang tidak dikenali, telur retak sebesar tayar lori, dan seismograf menunjukkan gegaran yang luar biasa kuat. Akhirnya, saintis mengesahkan, makhluk yang dirakam itu bukan seekor sahaja, ada yang lain, dan mungkin, ada yang lebih besar dan lebih agresif. Bahagian 5, langkah kecemasan dan penutupan kawasan. Dengan peningkatan risiko, kerajaan Malaysia mengambil tindakan drastik mengisytiharkan kawasan itu sebagai zon merah. Tiada siapa dibenarkan masuk, kecuali pasukan khas dan penyelidik berlesen. Tembok sementara didirikan, helikopter meronda setiap hari, kebenaran dikawal rapi, dunia menunggu dan berspekulasi. Bahagian 6, dunia di persimpangan. Kini, dunia terbelah pendapat. Ada yang mendesak agar makhluk ini diburu sebelum ia memburu kita. Ada yang menyeru agar mereka dibiarkan hidup secara semula jadi. Dan ada juga yang melihat ini sebagai permulaan kepada bab baru dalam sejarah manusia, mungkin peluang untuk belajar semula tentang masa silam. Malaysia kini berdiri di tengah semua tekanan ini, sebuah negara kecil yang menyimpan rahsia paling besar di planet ini. Persoalannya kini bukan lagi bagaimana dinosaur ini masih hidup, tetapi, apakah kita benar-benar bersedia untuk berkongsi dunia dengan mereka? Patutkah kerajaan terus mengawal kawasan itu tanpa henti? Patutkah manusia cuba memahami dan hidup bersama mereka? Atau, adakah ini satu ancaman yang tidak boleh kita biarkan? Jawapannya, mungkin ada pada anda.